Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ayat ini adalah titik tengah bagi surah Al-Fatihah dan juga titik tengah dalam hubungan kita dengan Allah. Terkandung dua perkara besar, iaitu menyerah diri melalui ibadah dan pengharapan yang sepenuhnya kepada pertolongan Allah. Sebagai seorang pelajar, ayat ini sangat relevan dalam kehidupan harian saya. Ia mengajar saya dua nilai utama. Pertama, nilai keikhlasan dalam beribadah. Perkataan na'budu maksudnya kami menyembah. Menyembah di sini bukan hanya solat dan puasa, tetapi semua aspek kehidupan harian kita. Bila kita belajar, bila kita menghormati guru, bila kita menolong rakan, semuanya adalah ibadah jika dilakukan kerana Allah. Ayat ini juga mengajar saya supaya tidak belajar semata-mata kerana pujian manusia atau markah, tetapi kita belajar kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim dan untuk menunaikan amanah ilmu yang Allah berikan. Kedua, kebergantungan kepada Allah. Perkataan nasta'in maksudnya kami memohon pertolongan. Sebagai seorang pelajar, saya sedar bahawa usaha saja tidak mencukupi, tetapi kita haruslah meminta pertolongan Allah walaupun sekecil-kecil perkara. Bila kita gagal atau kita jatuh, kita haruslah memohon pertolongan daripada Allah. Kebergantungan kepada Allah bukan tandanya kita lemah, tetapi kita harus sedar bahawa segala kekuatan itu datangnya daripada Allah. Kesimpulan dalam ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini bukan hanya ayat hafalan tetapi satu pegangan hidup. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.